Sampah juga. Sudah dapat sampah? Toye. Oh. Biru-biru. First time biru sampai biru. Apa ni? Kena Aceh kena. Apa ni? Ini Jom. Ini hak ni yang demo panggil udang brown. Udang brown. Kenapa tangan dia sebelah besar sebelah kecil? Pasal dia lahir tadi. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat pagi semua. Sekarang kita berada dekat Sungai Langat Banting ni. Kampung apa, Wak? Kampung Sungai Manggis. Kita sekarang berada kat kampung Sungai Manggis, kawan-kawan. Di Banting, Selangor. Kat Banting, Selangor. Pagi ni kita nak pergi. Kita berada sekarang kat jeti mana ni? Jeti mana ni, bos? Ni kita bersama dengan tuan pengungsi. Nampak ni? Tuan jaga daun. Pak Koyak hari kita. Siapa kalau nak cari umpan ke cik sampah ni abang ni, pengusaha kat sini. Pengusaha jeti. Nanti kita selitkan nombor telefon dia. Ada tu pergi depan tu, pergi depan ni. Mana? Belum ada tu nama jeti je, nombor belum. Ini nama jeti dia. Tu boleh search nanti. Pak Koyak. Alright. Pagi ni kita semua nak gerak ni. Jadi yang lama tu Sungai Manggis jadi. Ni brother Rosli. ya, Pak Rosa. Nanti nombor talian ni kita letak dekat. Nanti kita letak dekat sini. So, pagi ni kita bertiga nak sampan. Siapa nak ada berapa banyak? Nak cari sampan pun ada kat sini. Jeti yang amat selesa, parking selesa. Betul. Umpan juga disediakan kalau semua nak. ada kat sini. Okay. So, apa-apa nanti kita letak nombor telefon. Kita call sampai dia. motor dia punya risau kita ada juga tukang pemusik. Nampak. Lina. Okey. Jom. Kita bergerak lah. Sekarang nak naik sampai dah ni. Nanti kita sambung. Baik. Kawan-kawan, kita nak bergerak ni. Kita nak bergerak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga murah rezeki. Allahumma barik lana. Okey bang. Jumpa nanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau kopi. Kita ada tangan dengan doa mudah rezeki pada hari ini. Wa wasyallam. Amin. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Aina nak berhenti ya. Nak berhenti ya. Oh, cantik apa pemandangan pagi-pagi kat sini. Cantik. Kita nak bergerak lah. Periuk tu ada jatuh. Periuk jatuh lah. Ni apa ni? Ni. Apa ni kau? Meh, udang je. Ini udang je lu. Tak keluar. Nak pakai pun pakai bekas lain, nak pakai bekas sama. Ni kena buang dia punya tadi. Ada kalau kata bawah buang tak apa. Nampak tu tips. Alright, kita dah bergerak lah. Pemandangan cantik pagi ni. Mudah-mudahan murah rezeki kita pagi ni. Target kita split biru. Kita tekong kita bagi ni tekong. Alright. Si petik buah. Buah berkembang dengan namanya. Gunanya apa?
guna nak mancing ikan le. Mancing awet pula. Kita Mana ada tengah awet? cari Ada buah berembang. Ada pun ikan bibir merah le. Tengok apa hasil dengan buah berembang. Macam mana buah berembang ni? Dia pakai nama buah ni. Ni? Ni rupa gini ni. Ni nama buah berembang tapi jenis ni muda lagi. Muda lagi. Ada jenis muda ni apa nak buat? Lempar gitu je tu. Kita ambil masak je tu. Betul. Kalau yang muda tak sia dia ikan tu. Tak nak dia. Okey jom tengok apa hasil dengan berembang yang ada tadi. Berapa biji? Berembang dah ambil 2 3 4 biji cukup. Masuk tu. Ada ni. Oh ni. Bau dia macam mana je? Ni masak. Baunya Mereka-reka. Rau. Okey. Buah berembang dah dapat. Jom kita bergerak kalau kita dah sampai spot pertama ni. Wah, pokok. Spot pertama. Wah, spot pertama. Nak tanya satu je. Awak mancing ke tu? Dah. Awak ambil gambar je. Nak tunjuk ni. Sakit hati kita tahu. Ni namanya benda apa ni? Cok. Ini apa? Ini namanya prawn. Yang penting awak tak down. Awak tak down. Kau tak down. Down awak ni tahu. Lain lantak awak down. Okey. Lesen pertama dah. Down awak, down. Memang gabut. Kau depan tu mancing dia tu. Ini buat apa? Kawan tak mancing lagi. Apa tu? Keli. Come on, keli. Okey, dia senyum nampak. Abang, awak mancing udang ah? Tak, saya sudah 2 ekor ah. Banyak jahat lah. Ini hari. Saya tengah kemas ni tempat pun. Ya. Udang kedua. Strike lagi dia. Dia strike lagi. Tengok. Jenggi ke? Tak ada. Jeng. Jeng. Bukan jenggo tu, jeng. Ingat jenggi tadi. Nampak. Kalau tak datang makan tak tahu dah. Sini dah kira sampan farm fair lah. Alright, kita teruskan lagi. Di celah kerusi ada Abang Dragon. Wah. Nampak. Kita nak ambil suasana. Mari pancing. Tengok. Enak. Ketua pang. Ini jangan nak merakam teman ni, jom. Ini ketua pangfair. Aduh, teman segala teman. Aku rakam ya teman. Kita up tekong kita. Dia rasa lapar-lapar, tahu kenapa dah makan. Ada barang makan ke kita ni? Yang penting suasana. Penampuhan atau ramban. Pengalaman tu. Udang tak makan, kita joget dulu. Habis bateri. Kan saya kata memang tak lepas lah kalau kena dekat tangan aku. Ayah, dia punya mata apa ni? Tengok sikit mata dia, Pak. Kecil gila.
Kecil gila. Besar tau. Patutlah lucut. Dah udang. Tak kawan, mata you kecil sangat kawan. Ha? Mata you kecil sangat. Ya ke? Itu pasal dia sedut tak lepak, tak kena mata kamu. Okey, saya just baik. Sabar, saya dapat udang. Sabar. Saya sudah tarik tu. Saya dapat jenggi. Mata kecil sangat. Ada, dia sepek saya. Apa lucut? Masa 2 kali lucut. Takkan lucut. Lucut. Yelah. Mata kecil. Sekejap, sabar. Main buah mana boleh mata kecil. Jumpa dah biar. Bergerak. Jangan berlembang. Dah jom lah. Oh, itu depan baik patin main lah. Patutlah mak punya kejap makan. Ini memang dubuk ya. Tapi itulah, dia punya mata Kecil guys. kecil. Sadu-sadu dia pakai. Kita patut tengok mata dia dulu tadi. Saya memang pakai itu mata. Ini kalau you main tebing boleh lah kawan. Tengok, Patin tengah main lah. Memang. Tapi bukan jematin. Ini jenggi ya, Maggi ya. Ni jenggi. Ya. Ada ong lah dia. Tak tahu nak masak apa tu. Tak tahu lah, sekejap lagi kita akan ada tom yum udang. Kita akan tom yum udang. Okey. So, dia punya udang semua kita makan. Oh, tak boleh, jangan semua. Nanti tak dapat lesen mancing lagi you. Okey, bye. Alright. Ambil suasana. Sekarang dah pukul 10.50. Hasil baik kat hari ni. Puan punya hasil. Puan seorang aja dia punya hasil. Mantap. Saya baru 2 ekor. Ya, kita masih meneruskan lagi ya. Terus. Ya, pusing cari spot. Karena pukul 10.50. Tunjukkan lagi. Aduh. Mari pancing. Aduh. Teruskan lagi guys. Lagi kita ke depan. Cintaku yang putih tulus untukmu padaku. Asik. Okey, makan. Bagi makan. Walau weh, karantin mak. Bagi. Alah. Celah. Sayang. Lampu. Tiada berlagu. Janganlah. Dah pasal Oh, tu juga kan. Apa tu? Biru. First time biru sampai biru. Bawah ni Mari saya letak pipi awak. Satu kali lagi. Sudah dapat. Ini sampai dekat lengan. Dia tadi minta sepit sampai lengan. Ada. Hei lah weh. Sudah mula pasang lah tapi. Strike. Ui, besar ni. Lagi jangan terus. Oh. Pendek tapi boleh gemuk. Ya. Biru sepiknya. Tu, ada tepi belakang. Belakang.
Dia boleh sikit. Okey ya. Tengok. Ya. Orang tua itu apa? Sampah kah? Jadi saya tarik. Saya sampah. Saya nak ini barang. Ini barang bagi sampah kan. Itu orang depan. Ini sampah kan? Itu orang sudah deng saya. Sudah pandang MM saya. Ini orang sudah gelak oh. Sampah dia muka-muka lain macam dia. Ayah, hanya panas. Sampah juga. Sudah dapat sampah? Ini toye. Ha? Depan. Saya tunggu depan lah. Okey. Kita mau masak tom yum ah. Ini masak tom yum ah. Kapal besar lalu, kapal besar lalu. Kami sedang asyik, sedang leka mancing. Tiba-tiba kami kedengaran satu bunyi kapal besar. Kalau ke belakang rupanya betul kapal Titanic rupanya kapal. Yang mana kapal ni sebab kami bertanya dengan orang jeti khabar kan kapal Titanic lalu bawa pasir. Hijau. Ada aman. Lagi seka sampai. Minta. Besar apa? Titanic wayang 01 Malakal Harbor. Malakal Harbor. Ini apa? Kayu lagi. Hai, lepas dia. Lepas dia. Saya cakap benda betul kayu. Memang kayu. Apa ni? Kena atas kena. Apa ni? Sekejap saya tunjuk kan. Ini cok. Ini hat ni yang demo panggil udang brown. Kenapa tangan dia sebelah besar sebelah kecil? Pasal dia lahir tak cukup umur. Oh, tak cukup umur. Hat tangan besar ni tangan lama, hat tangan kecil ni tangan baru cambah. Ingat dia kaki 3GP. Okeylah, jangan tunjuk lama-lama lah, tak mau tengok. Tak mau tunjuk. Ini apa nama itu? Jap cok noh. Mana. Dia tengok ni besar, tangan besar, hat tangan kecil. Ni kecil bukan dia kecil ni. Dia tumbuh kali kedua kalau dia tepik pun terasa hat ni boleh buat Maggi tom yum. Bermulalah. Jenggo tom yum. Sekarang kita nak masak tom yum jenggo. Hasil yang kita dapat hari ni, kita nak makan sikit fresh. Untuk makan petang kita. So, tengah panas air ni. Okey ya, angin okey. Chef okey chef. Okey. Ya. What are you chef? Ya. Udang. Ya, tak dekat lah. Masuk saya chef lah. Saya mau kumpul udang. Mana itu Maggi? Tadi? Pak, passing. Ada lagi dalam. Tom yum. Wah, chef. Tom yum. Jadi dihantar. Ini ada satu lagi. Ada lagi, angkat. Ada 3. Ini kan. Ambil lagi 2. Ada lagi Pak, ada lagi. Ada lagi Pak. Ada lagi. Pakai semua. From Thailand. Kita ada Thailand. Ho. Baik, kita ni masak di sampan. Okey. Nanti udang, kita pakai udang fresh. Udang yang spek biru-biru tadi. Okey, kita tunggu kejap lagi. Oh, saya tengah masak. Berasap tak? Ada asap tak? Ada bunyi. Oh, ada asap. Ada asap. Menunjukkan betul dia masak. Menunjukkan gas ni masih ada. Enak. Ini siap Johor mari. Masak. Apa ni masak ni tu, Chef? Tom yum.
Maggi Tom Yum. Maggi tom yum, mi tom yum. Ya, Maggi Tom Yum udang kita akan makan hari ni. Mana rasanya tu? Mungkin ada rasa lain sikit. Ada rasa asam pedas. Lain ni mana? Kita guna Maggi Molek je. Maggi Thailand satu dengan Maggi Malaysia. Bukan Maggi Thailand je, Maggi Sawadee. Maggi Sawadee. Sawadee. Ini Maggi warna layan. Layan. Wan selalu pakai ni Maggi. Layan. Sekarang sudah tukar jadi Wan Jiwang. Bukan Wan Dragon. Itu Chip Dragon ni. Kan, tu Wan satu lagi tu lah. Itu Kelantan punya Wan. Mana senduk? Ada udang. Aduh, tak lekat lah udang ni. Nak pegang. Mari tengok apa dalam. Tengok apa dalam Ini Maggi Tom Yum Bau dah dia. ala Thai punya. Tengok udang fresh yang kita pancing dekat sungai. Ni tak mau masuk. Itu mau masuk ah? Tak payahlah. Layan kan ada. Ya. Posar. Ya. Itulah try. Banyak mantap. Yalah, kawan. Apa komen? Okey saja. Mari pancing. Mari mancing kawan-kawan. Mari kita rasa suasana mancing di Sungai Langat ni ya. So hari ni kita mancing udang lah. Udang tadi kita dapat. Kita dapat udang tadi, kita masak terus. Cash and cook. Cash and cook. Oh, makan petang kita hari ni Maggi Tom Yum, bubur udang galah. Mantap. Mantap. Jom. Sekarang ni Maggi dah masuk, udang dah masuk. So kita tunggulah lagi. Alright. Nanti siap sudah. Maggi Tom Yum kita udang. Alhamdulillah, nikmat rezeki Allah yang tak pernah didustakan. Okey, yang mana dari trip kami pada hari ini. Kami bersama kami trip mancing jenggot, santai, dan hasil daripada trip kami tu ni dia cor. Ni kejadiannya. Daripada sini dia datang, sini dia masuk. Betul. Campur dengan ini. Masuk ke? Hoi. Ada rasa Tom Yum? Rasa Maggi. Rasa Maggi. Rasa Tom Yum. Padu mantap. Terima kasih chef yang berusaha. Chef Dragon. Terima kasih. Padu mantap. Mari kita makan, geng. Mari makan. Perut pun sudah lapar. Tengok. Suasana. Ya. Okey, mari kita makan, geng. Alhamdulillah. Bismillah. Jemput makan. Bismillah. Sementara kita tunggu udang ni. Alright. Kita makan dulu. Padu bang. Kena pula Tom Yum dia buat dia salah. Suasana dia betul. Waduh. Masam Thailand tu masuk sekali. Ada kan? Tu dia kena campur. Yang padu bang. Alright. Bismillah. Apa dia? Kalau Jangan bagi tahu orang. Kalau kami tengah makan ni ada mak janda lalu kami tak heran. Pasal ni pasal tak heran macam ni. Pandai-pandai dia lah. Tak awak nak down seorang. Yang penting jenggot padu. Jenggot. Baik. Okey, geng. Makan dulu. Lambat. Nak balik ya. Okey, geng. Sekarang dah pukul kan. Kita sekarang dah on the way balik ke dating. Jalan perlahan-lahan. Sampai tu mungkin kita explore sikit lagi. Try kumpul udang mana-mana yang cukup lagi tu. Try kumpul lagi sikit. So hari ni hari besar. Tak berapa cantik sangat keadaan hari ni. So hasil pun tak apa cun. Tapi tak apa, alhamdulillah ada. Kita pun dah dapat rasa udang fresh hari ni. Udang fresh. Manis. Betul-betul manis. Terasa manis. Sebelum ni aku mancing dekat
jambatan lah itu ada dapat aku simpan lambat makan, tak dapat rasa manis dia. Okey, kita terus pergi lah ke bawah, nak sampai dekat kita punya parking boat. Kita main dekat-dekat situ lah dulu. Lepas mana lagi kita teruskan. Kalau ada rezeki lagi kita boleh bawa balik. Alright, jom mari pancing lah. Alhamdulillah, inilah hasil kami pada hari ini. Ni kawan-kawan. Ya. Mari pancing punya grup. Ya Wak, joget sikit Wak. Bagi satu. Wak. Okey geng, assalamualaikum. Okey, dah berakhir sudah trip kita hari ni geng. Trip mari pancing hari ni dekat Sungai Langat, Banting. Alhamdulillah dapatlah sikit udang galah hari ni, bolehlah buat lauk. Dragon dapat dalam sekilo, aku pun dapat dalam sekilo, Koko pun dalam sekilo je, tak banyak hari ni. So alhamdulillah lah. So korang tak dapat nak tengok muka aku sebab dah gelap. Ni aku pakai lampu suluk dengan Dragon kat depan tengah tengok kayu apa ke, takut langgar nanti. Ok, kita orang dah balik ke jeti. So terima kasih kawan-kawan yang menonton channel Mari Pancing. Kita sekarang main jenggo lah. Aku dah lama tak main patin. Kita main jenggo pula. Terima kasih yang mana tinggal tengok nonton. Yang belum subscribe, please subscribe. Ok, so jumpa lagi lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jom kita ke jeti. Kalau ada yang menarik kat jeti nanti kita record. Ok, bye. On the way. Bismillah. Alhamdulillah dah sampai ke jeti. Perjalanan dekat setengah jam, 45 minit. Di tempat lokasi-lokasi kita mancing, kita sampai kat jeti kita. So kita nak masuk dah. Alhamdulillah. Kita nak masuk dah. Gemai gembira Wak. Okey, kita sampai parking geng. Alright, jom kita naik ke atas. Kemas. Hasil tunjuk hasil. Mengemas. Hasil. Belum. Hari ni hasil tak banyak lah. Pasal hari ni air besar. Lagi apa? Air menyorong besar kan. Dia tak banyak tapi ada dah biru-biru. Ini hari. Ini Wak punya. Cuma saiz. Tangan sampai keluar. Awak siapa nama? Nama saya Jingo. Padu mantap. Ini Wak punya hasil. Alhamdulillah. Nanti kita tengok kita punya hasil pula. Sakit tak dengar semua tau. Sakit hati. Anot. Alright. Jom kita tengok hasil kita pula. Hasil kita. Tadi Wak punya. Hasil kita tak. Awak punya yang tak ikat sebenarnya ada ikat tepi. Hasil kita tak sepadu. Ini Wak awak punya. Mana? Ni lah atas ni. Ini ikat. Ini awak punya. Okey lah juga, alhamdulillah. Alhamdulillah lah ada rezeki. Ni nombor 1. Saya last sekali lah. Ni saya punya. Tengok dia punya kepala. Banyak besar tau. Alah, 1 ekor saja. Saya mana ada kepala besar? You badan besar. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Dah pukul 8, pukul 9 dah. Hari ni Wak pun nak pasing lah. Barang semua dah buat naik atas. So kita nak balik lah. Nak parking boat. Alright. Parking boat. Okay geng.